YB ada, Aaron pun ada sebab dia orang pun nak buat ada video clip sikit nak buat. Dan juga untuk Jason kita ada Bella Astila. See? Kejap lagi Zuri tunjuk dekat Bella. Tapi sambil-sambil tu korang jangan lupa untuk datang dekat Taman Tun Dr. Ismail Damansara sebab hari ni sahaja. Okay. Alright, thank you. Untuk you guys yang nak datang ke sini boleh je datang terus. Kejap tau, bagi Zuri masa sikit je. Thank you so much untuk 1 million like dan juga yang bantu tap screen, yang bantu Zuri. See? Tak boleh dia tunjuk je. Okay, nak yang design mana? Amara dengan Rain. Amara dengan Rain. Sekejap. Sorry, ada dekat sini. Design, this one is Rain, RM300. Yang ni Amara, RM350. Sorry. Sekejap korang. No, itu dia pakai onion. Kalau kat mana nanti kita boleh Macam-macam ayo. Macam mana boleh jatuh? Sorry korang jatuh. Korang okey ke? You guys okey ke? I'm so sorry. Ada stand kita. Tergerak sikit tadi. Ni kan? Sebab ini agak kecil. Ini macam dia sama. Dia yang ni sizing dia apa tak? Mungkin dia nombor saya sebab dia kecil. So ini dia just Bella size tanpa 2 minggu. Dia awak senang tengok awal. Satu Bella yang terkena. Cantik. Bukan. Satu minggu kata tak? Tapi itu bila pakai nak sebab ini besar tak? You nak pakai dekat mana? Jangan depan lagi boleh je. Saya ni 14 just nice way nak pakai ini 14 kita try 13. Kalau nak check berapa dia? 17 main 8 US. Tapi yang ni tebal. Dia boleh hari ni ada 20% off. Kalau nak resize kecil kan 120, saya ada 14 hari waktu bekerja. Tapi hari ni kita ada bagi 50% off. You bayar RM6 sahaja. So dia basis one size. Ataupun you boleh ambil design ni and then you pakai ring adjuster. Ring adjuster? Adjuster yang bagi tambah ketebalan dia. Warna putih. Macam tak pernah. Jadi dari tapi aslinya ini sesuaikan dengan tangan dia. Okay, nak resize ataupun nak resize ni je lah. Boleh, nanti kita try juga. Okay, Amara 350. Mungkin nak upgrade ke lab brown diamond. Lab brown diamond 1 carat dia ada dekat lab brown diamond tu ada screen apa sekali 9 sahaja. 2,999. Tapi tak apa, ini saya ni sahaja. Kalau you nak boleh. So next time you nak upgrade pun boleh. Alright, thank you. Awak boleh tak kamu mau yang besar macam ni? Terus yang kecil macam ni, Neo ini. 1, 2, 3. So macam kita orang yang nak kahwin. Kamu malas besar-besar sini. Ada orang di sini. Lagi ada yang baru lah. Okay, boleh? Okay, close. Bella stop lagi. Tapi jaga Amara. Jaga big monster baru datang main. Okay, boleh.
tak, Bella dah bantu untuk customer kita beli cincin. So you guys boleh je datang terus. Kita boleh nak tak kita nibas kejap. Ni Bella, customer tu nak Bella yang assist, nak payment. Bella yang assist tadi. Bella yang assist. So nak bayar. Nak bayar. Amaran 78 US. Apa? Amaran 8 US. Ini request daripada customer nak bagi dekat dengan saudara mereka maybe. Okay. Customer ni beli lab ground diamond. Okay, customer ni beli lab ground diamond and then boleh terus berjumpa dengan our brand ambassador lah. Wani, kalau pakai size 15 boleh ambil 7 US sayang. Boleh ambil 7 US dekat KC. Bella bijak. Oh, janganlah. Tengoklah dia. Size 16 7 US, 13 6 US, 23 10 US. Lagi korang boleh je request size 23 10 US. 10 US, okay? 6 US tak ada ke? Ada. Cuba tengok dekat dalam beg kuning. Check dekat situ size 6 US. 17 size 8 US. 18 8 US. 12 US XOXO tak ada sayang. Size 20 9 US. 12 6 US. 18 8 US. Size 20 9 US. Size 20 Asia 9 US. Okay, next. Korang nak Zuri bantu tukarkan ke size KCA, boleh sahaja terus komen you guys punya ukuran size jari dalam kedai emas. Sorry. Okay, Cik Bella, kita berada di sini semula. So kita try. Okay. Dekat sini. Saya masuk Okay, Bella try design dekat situ. Sorry, Zuri tak nampak, so Zuri tak sure which design. Size 21 9 US sayang. Size 10 berapa US? 5 US. 26 12 US. Size 19 9 US, 22 10 US. Moissanite ada sayang, kita ada jual moissanite. Gelang Bella pakai ada ke? Min, kita pinkan Min. Ada tak lagi Min? Okay, yang Bella pakai gelang Love 101 tak silap Zuri. Dan juga korang jangan lupa untuk datang ke TTDI Damansara. 18 8 US, size 24 11 US. Cantik, Bella memang cantik sayang. Korang jangan lupa untuk datang ke Taman Tun Dr. Ismail Damansara tau. Masih sempat lagi kalau join sekarang. Berapa harga yang Bella pakai? Beg kuning nombor satu lagi Min 102. Bella pakai 102. Size 13 6 US, 15 size 7 US. Nak tengok Bella? Bella ada. Sampai bila? Lagi 10 minit. Lagi 10 minit end. Boleh ke? Harrods tak ada. Harrods tak ada. YB pergi mana? Zuri tak sure. YB pergi atas. Pergi 13. Bella cantik, serius. Bella pakai size berapa? Bella pakai size 15. 15 dengan 16. 15 16 still in one size. Cantik lah. Size 20 9 US. 9 US. Sorry tau kalau Zuri terlepas pandang. Gelang kaki tak ada sayang. Gelang kaki kita tak ada. YB duduk dengan Ben. Okay, lagi ala kita
dah nak end sekejap lagi. Taklah, kita tak end pun. Sampai jam, nanti Zuri akan sambung untuk beg kuning. Gelang YB kita belum launch lagi. Nanti kita akan launch, okay? Kalau gaduh-gaduh kita nak end. Kalau kecamin kita nak end. Janganlah kecamin. Kita baru saja. See? Pavlova tidak ada. Sayang Min. Dan lah you guys. Tiba-tiba nak sayang kita. Tadi kecam kita. Gurau. Ready start size. Okay. Bila akan live lagi nanti. So untuk okay. So Bella nak pergi atas sekejap. Area mana ni? Dekat mana? Okay, ni kita dekat berhadapan dengan Afin Bank. Subang tadi, Subang nanti kita akan ada juga. Cumanya buat masa ni belum lagi ada. Oh, tadi Bella minta YB sign kan? Ada PCA belum naik ke gaji ni? Belum naik ke gaji cashier ni. Cashier ni sangat manis. Kan? Orang lah letak dekat Google review kan. Saya suka start hari ni. Oh, tekan kan start hari ni. Sebab dia tak dapat baju lagi. Tak ada sign. Tak dapat ni. Ada celebration ni. Dia pakai punya lah. Abang dia tengah cuki. Saya tengah duit. Dia pakai ni. Okay, jap. Kita pas dekat Aerol kejap je. Mana? Korang nak apa? Korang nak apa, geng? Kenapa gaduh-gaduh dalam live ni? Gaduh-gaduh saya flick cam tunjuk saya. Saya tak tunjuk bas. Gaduh-gaduh dalam live saya flick cam saya tunjuk saya. Boleh. Speci. Ini bila ada tukar. Relax. Itu bukan tim Basirul. Apa hal ni? Oh, tak apa. Haters tak tepi. Sekarang kita fokus. Sekarang Bella ada dekat KCA untuk meet and greet with Kak. So guys, kita tengok hari ni full house. Penangan bas hari ni full house untuk kita punya kedai cincin Ampang. Korang happy tak? Maksudnya bas ni bagi impact kepada kita. So korang patut bangga. Tim bas nampak bawa crowd macam mana hari ni. Nampak tak semua tengah beli cincin ni. Kita tunjuk sikit. Nampak kita tunjuk sikit. Nampak? Malaysia, luar negara. Special. Nampak tak special? Nampak dekat kaunter pun full. Dekat kaunter full, tak katalah. Nampak yang nak bayar pun beratur. So sebelum saya nak Min, cincin boleh ukir nama ke? Boleh. Saya nak tunjuk yang lagi special today. Kalau nak ukir nama, nampak tu. Nampak tak? Free engraving with the purchase of lab-grown diamonds. Maksudnya korang beli je lab-grown diamond. Walaupun satu, korang beli kapal ring kan? Walaupun satu korang beli lab-grown diamond, contoh cincin perempuan lab-grown diamond, cincin lelaki cincin biasa moissanite ataupun CZ, korang still boleh engrave kedua-dua cincin. Kita bagi promo. Hi Aerol, boleh kena KCA ke? Boleh, tapi kita tengah busy. So kita fokus dulu yang ni, okay? Kita fokus dahulu yang ini. Nampak tak? Gelang level tak ada stok kan? Nanti kita boleh tanya dekat admin. Nanti saya minta admin ni stok ya. So you just add to cart dulu ataupun kontak kita punya admin. Apa saja bas jual kami beli. Beli. So
Saya nak pas balik lah kepada Zuri sebab saya nak pergi mengambil konten-konten untuk korang. So korang dah ready belum? Saya nak pas semua. Sabar. Sabar, kita nak pergi. Zuri nak menjual. Sabar bagi sabar. Oh, saya nak ambil konten. Aduh. So kalau konten saya lambat sebab Zuri. Mana bas KCA ni ada. Walau saya beli kat Batu Lambat. Kita terus tak nyepi tadi. Errol live juga ke? Oh tak, saya live esok kan? Esok lah, betul. Boleh. Saya live esok. Hari ni kita fokus ke live bus. Korang saya live esok masuk lah Oh, saya lag lah. Saya live tak masuk. Bus live masuk. Oh, bagi ni lah, bagi adil. Yes, bus support sikit. Sebab kalau korang support saya live, maksudnya korang support KCA. Kalau korang support KCA, korang support bus. Means impact yang bus bagi dekat KCA tu tinggi lah. YB mana? YB tengah photoshoot dekat atas. Apa TikTok Errol? Errol lah, TikTok Errol. Berapa charge kalau tulis nama dekat cincin? This one. Saya tak nak charge apa-apa dekat korang. Kalau korang tulis nama dekat cincin, saya bagi ni. Tapi korang kena beli lab ground diamond. Saya bagi ni saja. Saya bagi ni. Korang beli lab ground diamond. Kan simple. Kalau duduk dengan saya simple. Korang tak payah pening-pening. Korang nak apa saya bagi. Spell nama Errol apa? ERUL, betul lah tu. Gelang ada design lain tak? Ada, nanti korang kita minta admin up bag kuning For now saya tak dapat dah bag kuning lagi sebab nanti Zuri akan live selling, okay? YB dah balik ke? YB tengah photoshoot dekat atas. Nanti kita naik tengok YB, okay? For now Kak Zuri nak shoot Kak Zuri. Sabar. Okay. Thank you, Errol. Thank you so much untuk Errol. Zuri tag Anis. Okay, Annie, you guys nanti saya kena inform seorang. Sekejap you guys yang kat dalam pun kena stay tune sekejap. Bas ada Bella dekat sana. So you are tahu je. Esok dah makan. Korang yang dekat dalam stay tune kejap. Sebab kita punya staff tengah assist kat sana, so kita perlukan ni. Tunggu kejap tau. Okay. Ni Errol tengah shoot. YB mana? YB ada. I think YB dekat atas. Sebab ada shoot sebenarnya. Ada shoot dekat atas. Ada photo shoot dekat atas lah. Sebab tu jadi you guys sambil tu boleh tengok dekat dalam bag kuning nombor 3. Yang ni adalah lab ground diamond 0.3 carat. You boleh tengok dekat dalam bag kuning kalau you guys nak. Lab ground diamond yang ini adalah kualiti dia lebih baik dia berbanding dengan cubic zirconia or moissanite diamond. Nampak Bella kerja hari ni, so you guys support lah Bella. Bella education kita minggu dia lain. Kalau tidur pun kena pakai ke? Tidur pun kena pakai. Makan maksudnya pakai 20 jam. 2 jam untuk makan. Tapi sebab aku sakit sebab 2 hari lepas tak pakai. Sebab tu tak tertinggal. Wah. Dia dah makan. Kat sekejap tak nak. Oh, yang ada tisu tu. So, yang ni boleh dia cakap pasal design kita, harga. Tu buat baru lah. Tak, memang dia tak set dia. Sebelum dia skip tu dia nak bombat kan. Dia baca sakit lah. Sakit dia lagi kecil. Ramai sebenarnya yang tunggu Bella dekat sini. Okey, ada soalan lagi ke tadi berkenaan dengan ni? Kejap